Bang, rasa tak semangat lah nak belajar dekat sekolah sebab nanti kan dunia dah nak tamat. Buat apa nak ambil SPM tapi nanti perang besar Dajjal turun semua hancur juga. Saya sangat faham dengan soalan abang ni sebab soalan ni sebenarnya sangat relatable bagi saya. Sebab sepanjang saya belajar juga, sebenarnya soalan inilah yang menghantui hidup saya. Cerita dia, punyalah banyak kali dunia ni diberitahu dan dirasakan nak kiamat sejak masuknya abad ke-21. Waktu saya ambil SPM, dunia tengah kecoh, dunia tengah nervous. Dengan ramalan kiamat yang mungkin paling terkenal lah kot dalam sejarah setakat ni. Dan siap ada tarikh spesifik lagi berbanding dengan sekarang. Tak ada tarikh spesifik 10 tahun lepas ada tarikh spesifik 21 Disember 2012. Sebab tarikh tu adalah tamatnya kalender Maya. Dan siap ada filem keluar lagi 3 tahun sebelum tarikh tu. Waktu tu saya tingkatan 4. Dengan tajuk filem tu 2012 dan dia adalah cerita pasal bumi hancur pada 2012. Siap surau buat tayangan lagi Jadinya waktu ambil SPM tu memang aku ada terfikirlah juga. Aku duk pulun jawab periksa ni ada pedah ke kalau betul dunia akan tamat 2-3 tahun lagi. Dan tup-tup akhirnya filem tu daripada genre thriller seram dia jadi genre komedi. Sebab pada 21 Disember 2012 tak jadi benda. Dan bayangkan ya kalau betul ada budak yang give up study sebab dia ingat tak ada pedah dunia kiamat 2012. Sebelum 2012 tu lagi di masjid-masjid dan surau-surau tempat saya duduk memang penuh dengan ceramah-ceramah pasal dunia akan tamat. Puncanya adalah sebab satu lagi peristiwa besar yang berlaku kepada dunia Islam iaitu perang Iraq dengan US. Sekarang feeling dia macam dahsyat, dulu pun sama dahsyat atau lebih dahsyat lagi lah. Dan waktu tu juga untuk mendapatkan sokongan perang, Amerika punyalah banyak filem dan rancangan TV dengan menayangkan orang Islam sebagai penjahat. Jadi waktu tu memang terasa akan berlaku perang besar tak lama lagi antara orang Islam melawan dunia yang telah pun dicorakkan, yang telah pun dipengaruhi untuk memusuhi agama Islam. Waktu tu saya sekolah rendah. Sebelum tu lagi, waktu saya kecil lagi belum nak masuk darjah 1, satu lagi ramalan dunia tamat yang terbesar adalah Y2K. Kiranya dunia bila masuk alaf baru tahun 2000, sebenarnya bukan tahun 2000, tahun 2001 baru alaf baru, tapi tak apalah. Dunia akan hancur sebab sistem digital akan di-reset kepada kosong-kosong. Manusia waktu tu siap dah berparti dah sambut kemusnahan bumi. Pun tak jadi apa juga. Dan jom kita cakap sikit pasal Imam Mahdi. Sebenarnya dalam 50 tahun lepas lagi ada satu insiden besar, mungkin yang paling besar, melibatkan apa yang dianggap sebagai kedatangan Imam Mahdi. Pada tahun 1979, ramai yang tak tahu cerita ni, Mekah pernah dikepung dan ditawan oleh 600 ahli kumpulan bersenjata. Kumpulan ni bukan kumpulan geng anti-Islam, tapi adalah kumpulan yang kata bahawa Imam Mahdi dah datang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani yang ada bersama dengan kumpulan bersenjata tu. Dan kumpulan ni minta supaya orang Islam seluruh dunia lah, dan terutama sekali yang berada di Masjidil Haram pada ketika itu berbai'ah dengan Mahdi tu. Antara saranan terbesar mereka adalah supaya meninggalkan tipu daya dunia. Diorang nak selamatkan orang Islam daripada pembaratan dan sekular. Dan diorang suruh supaya orang Islam tinggalkan pemujaan duit, terutama kepada negara Arab pada waktu itulah, yang baru saja mendapat duit yang sangat banyak daripada minyak. Dan diorang suruh supaya orang Islam bersiap-siap sebab tak lama lagi kiamat akan datang, ialah sebab Mahdi dah muncul. Yang bestnya diorang kata kalau mereka berbai'ahlah dengan Mahdi, kita semua akan mendapat keamanan. Ini semua mesej yang boleh kata baguslah juga. Cuma masalahnya cara diorang nak sampaikan mesej tu. Diorang tawan 50,000 orang Islam yang tengah buat umrah di dalam Masjidil Haram yang semua tak tahu apa yang tengah berlaku. Diorang tak pandai cakap Arab pun. Malah beribu-ribu mereka dibuat jadi tebusan selama berminggu-minggu sambalkan diorang jadi kebuluh. Dan sangat-sangat takut
lah. Hasil daripada kedatangan Mahdi ni, 300 orang Islam terbunuh di dalam Masjidil Haram. Ini sangat-sangat ironi sebab pertama sekali diorang janjikan keamanan, tapi ini apa benda ni? Dan satu lagi dalam Islam, sebenarnya adalah sangat-sangat haram, berdosa besar untuk kita melakukan keganasan di dalam Masjidil Haram. Itu sebab nama dia Masjidil Haram. 2 minggu tentera Arab Saudi berperang bertempur dengan kumpulan Mahdi ni, dan kerajaan Arab Saudi siap kena minta tolong tentera Perancis, tentera orang bukan Islam, untuk menyelamatkan puluhan ribu tebusan di dalam Masjidil Haram. Akhirnya kumpulan ini ditangkap dan dipenggal kepala beramai-ramai secara terbuka. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada sejarah-sejarah pengisytiharan dunia akan tamat dalam sejarah moden ni? Orang Sungai Buloh panggil doomsaying. Satunya kita beriman bahawa dunia pasti akan tamat. Ini yakin, ini pasti dijanjikan oleh Yang Maha Pencipta Alam. Tapi sebagai manusia kita tak tahu, dan tak ada siapa yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala je. Dan contoh demi contoh sejarah beritahu dunia ni tak tamat dengan orang yang nak sengaja mengusahakan datangnya kiamat. Dia tak berlaku dengan orang sengaja lantik diri mereka ke, sengaja lantik orang lain ke sebagai Al-Mahdi, sebagai Al-Masih, Messiah, Antichrist, untuk diorang sendiri menjadi pencetus atau katalis kepada kiamat. Malah kalau kita belajar sejarah, ada ratusan Al-Mahdi, Al-Masih yang palsu, dan ada beribu-ribu doomsaying atau ramalan tamat dunia yang tak berlaku. Bila ada benda yang tak pasti bertembung dengan satu benda yang pasti, maka kita kena utamakan benda yang pasti tu. Yang tak pasti adalah bila berlakunya kiamat, dan yang pasti adalah tuntutan kewajipan kita menuntut ilmu. Ini fardu yang tak gugur kewajipan dia walaupun sampai ke detik terakhir kiamat pun. Yang peliknya adalah setiap kali bila berlaku konflik besar yang dianggap orang sebagai inilah simptom akhir zaman, benda pertama yang masyarakat fikir adalah kena korbankan belajar, kena korbankan ilmu. Tak payah pergi sekolah, tak payah dengar cikgu ajar, buat apa? Sebab nanti kiamat juga dunia tamat, buat apa nak straight A SPM kan? Dengar ni, lagi korang rasa dunia akan tamat, lagi korang kena rajin belajar. Lagi korang rasa semangat nak datang sekolah, lagi korang rasa nak skor. Dengar macam paradoks? Tak, bukan paradoks. Sebab itulah ajaran agama pasal eskatologi, pasal ramalan, pasal ilmu tamatnya dunia. Bila datang kiamat, bukannya agama suruh kita duduk dalam gua menggigil, menyesal lah kenapa kita tak hidup lagi lama, ya Allah. Agama kita optimis, bukan pesimis, bukan fatalis. Agama kita ajar sekiranya berlaku kiamat, sedangkan di tangan seseorang daripada kamu ada benih tamar, dan dia berupaya menanamnya sebelum kiamat, maka dia hendaklah menanamnya. Dengan itu ia mendapat pahala. Hadis riwayat Bukhari. Kalau tengah kiamat pun kita tengah pegang benih, agama suruh kita tanam. Kalau fikir logik macam buat apa? Bukannya akan tumbuh pun pokok tu. Faedahnya Allah akan bagi ganjaran kepada usaha kebaikan yang dilakukan walaupun last minute. Paling last minute lah, lepas sudah tak ada dah minit-minit yang lain. Malah apatah lagi kalau betul nak jadi kiamat, kita sebenarnya nak mati syahid, nak mati berjihad. Dan kalau kita mati waktu kita tuntut ilmu, riwayat menyebut bahawa kita mati syahid, syahid akhirat. Dan ini kena cakap lah, macam mana kalau korang betul-betul dah give up belajar sebab korang ingat bahawa dunia dah nak tamat, dah tak ada pedah belajar, tak ada pedah SPM apa bagai semua tu. Tup rupa-rupanya puluhan tahun lepas korang dah give up tu, dunia tak tamat-tamat lagi. Jadinya korang jadi dewasa dengan tak ada SPM, tak ada sijil kemahiran, tak ada diploma, tak ada degree. Jadi jom kita buat analisa mana satu pertaruhan yang lagi untung. Kita buat table. Belah kiri ada dua pilihan, korang belajar atau korang tak belajar. Belah atas ada dua situasi, dunia tamat atau dunia tak tamat waktu hayat korang lah.
Kalau korang belajar dan dunia tamat, korang insya-Allah dapat mati syahid, dapat ganjaran. Tapi kalau korang tak belajar dan dunia betul-betul tamat, korang mati dengan bukan kematian yang istimewa lah. Kalau korang belajar dan dunia tak tamat, korang dapat keistimewaan akademik. Lagi senang nak dapat kerja. Tapi kalau korang tak belajar dan dunia tak tamat, korang sekarang tak ada sijil apa-apa. Susah nak dapat kerja, susah nak survive. Jadi kesimpulannya daripada pertaruhan ni, tak ada untung apa-apa kalau korang buat pilihan untuk tak belajar sebab korang rasa dunia dah nak tamat. Dan kalau korang belajar bersungguh-sungguh, dunia tamat ke dunia tak tamat, korang dapat ganjaran. Jadi lagi dahsyat konflik dunia, lagi dahsyat malapetaka apa-apa, korang sepatutnya kena lagi semangat belajar. Dan bukan setakat anda saja yang semangat belajar, anda boleh dapat pahala yang mengalir berterusan kalau anda membantu orang lain untuk belajar, terutama sekali anak-anak yang miskin, yang susah, yang tak dapat peluang untuk belajar agama. Jadi jom kita bantu memberikan sumbangan kepada tim Indahnya Islam untuk mereka selain daripada memberikan bahan-bahan untuk sara hidup kepada masyarakat miskin, kita bantu mereka untuk mengadakan kelas-kelas agama kepada anak-anak mereka yang sebenarnya sangat-sangat bersemangat, sangat-sangat nak belajar dengan ustaz-ustazah, tapi mereka tak ada peluang disebabkan dicengkam kemiskinan hidup. Jadi jom kita bantu adakan kelas-kelas agama kepada anak-anak miskin. Klik pada pautan yang disediakan, insya-Allah semoga menjadi pahala yang mengalir berterusan kepada kita semua.